Hello, Assalamualaikum. Hai korang, selamat kembali menonton YouTube channel Cik Man Rock TV. Kebetulan dalam on the way kami nak balik ke Alor, kita singgah sekejap dekat Menara Condong Teluk Intan yang kebetulan terdapatnya sambutan perayaan Citra Purnami oleh masyarakat India dekat sini guys. So kita orang pun tumpang lah sekali berjalan-jalan tengok apa yang ada. Ada macam-macam gerai makan dekat sini. Memang menarik lah juga dan memang ramai sangat orang guys. Jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Macam ni ada kuih-kuih tradisional India, maruku, kacang-kacang dan pelbagai lagi guys. Ni korang tengok ni, macam-macam koleksi keripik, maruku, kacang-kacang. Memang sedap guys. Memang sedap. Kita ada beli juga. Nanti tengok Suasana dekat sini memang meriah sangat. Memang ramai betul orang guys. Nak parking pun memang tak boleh cakap lah. Memang susah nak dapat parking pun. Kita orang pun nasib-nasib je dapat ke depan tadi. Okay. Sedap. Cuba tengah makan apa? Masak mainnya macam ni sedap. Okay guys, ni macam-macam kita beli. Kita ada beli benda yang wajib beli kalau ada program masyarakat India ni, maruku lah. Maruku ni memang wajib lah. Maruku. Lepas tu yang ni favourite saya lah, maruku campuran ni. Pedas satu, biasa satu. Lepas tu yang antara saya suka ni kacang dal goreng. Kacang dal goreng ni pun memang favourite saya lah. Kacang dal goreng. Dan satu lagi yang saya suka kalau pergi, dia punya manisan lah. Manisan dia macam ni, ladu. Dan juga yang macam dodol ni. Yang macam dodol ni saya tak tahu apa benda ni dodol. Yang ni sedap tak, saya suka. Itulah antara yang kita orang belilah. Okey, itulah tadi sikit short video kita punya travel log kita hari ni. Kita jalan-jalan ke Menara Condong Teluk Intan, samping tengok gerai-gerai jualan masyarakat India tadi. Okay guys, kepada yang baru menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kepada yang kembali menonton, terima kasih sebab support YouTube channel Cik Man Rock TV. Okay, kita jumpa lagi dalam episod travel log yang akan datang. Okay, bye.